Salam pengagap, nama saya Tuan Nawindan dari Sekolah SCK Tidaran Seberang. Saya akan menceritakan tentang rukun agama Hindu. Pertama, Hari Thaiponggal. Hari Thaiponggal merupakan perayaan semasa musim menuai. Kepentingan adalah berterima kasih kepada Dewa Matahari untuk kelimpahan pertanian selama 4 hari. Kedua, Deepavali. Hari Deepavali ialah sesuatu perayaan dalam kalangan penganut agama Hindu menandakan kenagaan oleh kuasa kebaikan. Ketiga, Thaipusam. Hari Thaipusam merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu di seluruh dunia bagi menghormati Dewa Hindu dan Dewa Murugan. Pada hari Thaipusam, bulan penuh melintasi bintang terang. Sekian, terima kasih.